الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ukhuwah dan pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur ke atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bila kita bersyukuri semua nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah akan nambahkan lagi. Jadi itu adalah satu formula yang simple, tapi kadang-kadang ramai yang dah tahu tapi dia tak mampu untuk mengamalkannya. Jadi kita pada hari ini kita kena bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Dan bila kita bersebut pasal syukur ni, dia berkait rapat dengan keberkatan. Syukur, dan bila kita syukur dengan rezeki kita, maka Allah akan berkatkan rezeki kita. Dan dalam pengajian sebelum ni, saya pernah beritahu tentang berkat. Berkat ni adalah dia bertambah-tambah, dia menambah-nambah, ataupun benda tu tak statik, dia tambah lagi, berkembang-kembang. Maksud berkat. Jadi bila kita bersyukur, maka Allah akan berkatkan rezeki kita dan Allah akan menambahkan lagi. Jadi kita kena banyaklah bersyukur. Dan macam mana cara nak bersyukur? Antaranya adalah dengan cara Allah memberikan kita amanah pada badan kita ni. Badan kita ni amanah ni, ataupun tanggungjawab yang kita perlu jaga. Dan ada orang memang dia kena jaga betul-betul. Macam mana dia punya pemikiran dia, badan dia, macam mana makan dia, rehat dia macam mana, riadah dia macam mana. Jadi semua tu dia jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab nanti dekat akhirat nanti Allah akan tanya dengan semua anggota badan yang Allah telah berikan kepada kita dan bagaimana kita gunakannya. Kalau kaki kita gunakan pergi ke tempat-tempat yang baik, alhamdulillah. Tangan kita, mata kita, yang tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Kita akan teruskan lagi pada hari ini. Ini hari ini yang terakhir, insya-Allah. Dalam maksurat, zikir maksurat. Zikir maksurat adalah zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi dan pada petang. Dan dia dah Imam Syahid Asal Al-Banna mengumpulkan semua wirid-wirid yang maksur, yang memang ada hadis sahih yang beritahu bahawa Rasulullah SAW mengamalkannya. Jadi pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab itulah dia sebut zikir ini adalah zikir maksurat. Jadi pada waktu pagi kita baca, dan pada waktu malam pun kita baca. Sekurang-kurangnya sekali, sekurang-kurangnya sekali. Jangan terlupa langsung. Lepas tu kita kena baca juga. Dan zikir ini adalah menghidupkan hati kita. Zikir ini akan menghidupkan hati kita. Kalau kita kurang berzikir, maka hati kita ni akan gelap. Lagi banyak kita zikir, lagi lampu tu hati kita akan lebih cerah. Kalau zaman saya pernah jumpa dulu basikal yang gunakan dynamo. Ada tengok kan? Basikal yang dynamo. So kalau kita dah malam tu, kita akan tekan dekat depan. So dynamo tu akan kena dekat tayar. Jadi bila kalau kita lagi laju kita kayu tu, dynamo tu akan bergerak lagi pantas. Lagi pantas, maksudnya lampu tu lagi terang. Itulah ibaratnya. Maksudnya dalam hati kita ni lagi cepat, lagi banyak, lagi bagi banyak kita berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Zikir ni ada banyak jenis. Dalam kita muhasabah pun zikir juga, dalam kita salat pun zikir juga, dalam kita baca Quran pun zikir juga, dan dalam kita duduk di diam, istighfar pun zikir juga. Jadi ada pelbagai benda atau pelbagai cara untuk kita berzikir. Dan bila kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Bukankah dengan mengerti Allah itu hati akan menjadi tenang? Di hati kita akan menjadi tenang. Apa lagi yang kita nak dekat dunia ni? Banyak harta pun kadang-kadang tak tenang. Awak ni pasnya kena income tax pula, kena ni. Oh yang ni kena hantar kat sini, oh yang ni kena kat sini, oh yang ni ada orang kat ni. Banyak harta pun tak tenang juga. Jadi apa yang tenang ni? Tenang ni adalah satu anugerah yang Allah akan berikan kepada hamba ni. Yang tenang. Orang yang beriman dia akan tenang ni. Sebab dia tahu dia tak hidup lama dekat dunia ni. Dia akan kembali dekat kampung halaman ni, iaitu kat mana? Dekat akhirat. Jadi ada satu negara yang mana? Kat mana lah? Saya jumpa masa scroll dekat FB ke TikTok, tak perasan. Tapi dia memang satu negara tu, dia memang akan tempah dia punya kubur dia sendiri. Dia akan gali sendiri. Dan dia dah standby dah. Dia dah cuba baring dekat dalam kubur dia sendiri. Kat mana? Uzbekistan dah belakang dekat negara sana. Kemudian nak mengatakan bahawa kenapa kita tak mati? Kenapa kita tak mati? Sebab kita semua memang akan mati. Dan benda-benda tu membuatkan dia macam rasa kehidupan kita ni memang tak lama. Dan kita akan hidup sementara saja dekat dunia. Dan kita jangan takut mati. Mati itu adalah benda yang pasti, yang mana semua manusia akan melaluinya. Apa yang kita kena buat adalah bersedia. Bersedia. Amal-amal yang kena ada sebagainya. Jadi apa yang benda-benda yang boleh menemani kita dalam kubur, menyelamatkan kita dalam kubur, sebagainya. Semua benda-benda tu memang menghidupkan hati kita. Kalau kita selalu ingat benda tu, insya-Allah kita tak buatlah benda-benda yang tidak sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita terlupa benda tu. Kita rasa macam kita ni hidup lama gini. InsyaAllah hidup lama gini, Allah boleh ampunkan dosa-dosa kita ni. Habis dah. Kalau kita ada perasaan macam tu, sifat macam tu, habis. Sebab kita rasa kita ada masa lagi. Jangan kita kena beramal seakan-akan kita akan mati pada waktu esok. Macam tu. Betul-betul kita beramal. Betul-betul kita. Dan apabila orang tahu, maksudnya ada banduan-banduan yang dekat penjara yang mana dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, ataupun dia memang jatuhkan hukuman mati. Dia tahu dah waktu bila dia akan mati. So dia akan menggunakan sisa masa hayatnya kan dengan zikrullah, baca Quran dan buat kebaikan sebagainya. Sebab dia tahu dah waktu tu memang akan tiba. Memang takkan selamat lah. Dan akhirnya yang ambil. Tapi kita ni tak tahu ni macam mana. Kita paling takut sekali adalah ketika mana kita melakukan kemungkaran, kita melakukan maksiat. Masa tu nyawa ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tu kita minta jauh. Sebab tu dalam doa, dalam setiap solat kita minta doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, dalam matikanlah kami dalam pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah, dan janganlah engkau menghabiskan ataupun matikan kami dalam keadaan yang su' ni adalah benda yang tak baik. Kita tengah buat satu benda kan yang tak baik ni, kemungkaran ni, Allah ambil nyawa kita daripada ni. Malaikat mengambil nyawa kita pada waktu itu. Jadi bila dah su'ul khatimah, maka pengakhiran yang dah tak baik, jadi perjalanan pun akan lebih sukar pada selepas itu. Jadi kita minta husnul khatimah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita minta jauh daripada su'ul khatimah. Baik, sebagai pembukaan, dan doa maghfirah ini kita akan baca setiap hari insya-Allah, dan kita berhenti pada hari itu sampai wa ta'ahadas ala nusratis syari'ati. Betul eh? Sampai itu dia. Dan hari ini kita akan sambung dengan fawathiqillahumma rabitataha. Fawathiqillahumma rabitataha. Fawathiq, fawathiq, fa ni maka. Fa ni adalah maka. Jom kita kaedakan dulu. Fawathiqillahumma rabitataha. Fa ni adalah maka. Wathiq, wathiq jadi macam apa? Wathiq ni adalah maka ikatlah, teguhkanlah ya Allah. Wathiqillahumma rabitataha, kukuhkanlah ya Allah. Wathiq, kukuhkan, maka kukuhkanlah ya Allah. Rabitataha, maksudnya ikatannya. Ha ni maksudnya nya. Ikatan apa ni?
Nya tu adalah ikatan ukhuwah antara sesama Islam, sesama Muslim. Wafiqillahumma abutataha. Sebab itulah ada orang kata, dalam dunia ni barang siapa yang dalam hatinya ada perasaan sayang, dalam hatinya ada perasaan kasih kepada manusia, maka layak ditempatkan orang seperti itu di dalam syurga. Tapi mana apabila seorang itu tak ada perasaan kasih dan sayang, dia sudah bergaduh kelahi dengan manusia, so bahaya. Jadi sifat sayang dan sifat kasih yang mana kita rasa kita kasihan ke orang semuanya, itu adalah satu sifat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi kita kena tanamkan dalam sifat kita ni, dalam diri kita ni, perasaan kasih dan sayang kepada manusia. Wafiqillahumma rabbatah, maka kukuhkanlah ya Allah ikatannya. Wa adim muddaha. Wa adim muddaha. Adim ni kekalkan. Dan sekejap, sambung warna lain. Lebih wa adim muddaha. Okey. Wa ni dan. Wa ni dan. Adim ni kekalkan. Muddaha. Wud ni daripada pernah dengar perkataan mawaddah? Mawaddah, sakinah mawaddah kan? Sakinah tu ketenangan, mawaddah tu adalah kebahagiaan. Maksudnya muddah ni adalah kebahagiaan. Dan kekalkanlah kebahagiaan ataupun kemesraan. Kekalkanlah kebahagiaan ataupun kemesraan. Wadim muddah. Muddah ni adalah kemesraan ataupun kasih sayang, boleh juga. Ha ni adalah nya. Kita bukannya nak ukhuwah antara seorang Muslim tu, dua orang Muslim tu bergabung ataupun dia mengikati, bukannya sahaja ikatannya, tapi ikatan tu mestilah kita nak kekalkan dengan kemesraan, dengan kasih sayang. Sambung, wahdiha subulaha, dan tunjukkanlah jalannya. Wahdiha. Wahdiha dan tunjukkanlah. Okey, ini sambung. Dan tunjukkanlah. Tunjukilah. Ya Rahmatullah. Tunjukilah jalannya. Tapi dia subul, bukan sabil. Subul maksud jalan-jalannya, tunjukilah jalan-jalannya. Maksudnya ada dua, dia ada banyak jalan-jalan. First, kukuhkan fawathiq rabitataha wa adim muddaha, dan kekalkan kemesraan. Bagaimana caranya? Banyak cara, pelbagai cara ya Allah, supaya hati kita ni selalu diikat. Kemesraan tu ada. Manusia ni kalau hidup dalam satu tamadun dengan kasih sayang, maka dia akan tenang, akan hebat. Tapi sekarang ni yang jadi peperangan tu, maksudnya semua dah ada ego, semuanya nak mementingkan sendiri dan sebagainya. So akhirnya hilang sifat kemanusiaan dan orang dan manusia dibunuh secara sesuka hati. Dah hilang lah perasaan. Itu bahaya. Itu bahaya. Wadiha subulha. Sama bawah dia, wamla'aha. Kat sini adalah wamla'aha binurikal ladzi la yaqbu. Wamla'aha binurikal ladzi la yaqbu. Wamla'aha binurikal ladzi la yaqbu. Dan imla' ni adalah terangi. Dan terangilah. Dan terangilah kami dengan nur. Nur ni adalah cahaya. Cahayamu, kafnimu, yang allazi yang la tidak yahbu, tidak pernah padam. Wa mla bidurikal ladzi la yahbu. Dan kita minta, ya Allah dan Guru, terangilah hati kami ini dengan cahayamu yang tak pernah padam. Jadi di sisi Allah Azza wa Jalla mempunyai cahaya. Jadi kita minta Allah terangi hati kita ni semua
dengan cahaya tadi, yang ibarat macam dendemol tadi. Jadi selain daripada kita berzikir, dengan kita berbuat baik dengan orang pun, hati kita akan menjadi terang, hati kita ni akan menjadi tenang. Sebab tu dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang nak dipanjangkan ataupun dilanjutkan usianya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Orang yang berbuat baik dengan orang ni, dia disenangi oleh orang ramai, dia suka. Dia apabila dia bergaul dengan orang sini dia kenal, dengan orang sini dia kenal, orang sini dia kenal, pergi mana-mana semua orang kenal dia. Dan dia boleh buat baik dengan semua orang. Dan orang macam ni, maksudnya Allah akan panjangkan umurnya. Kerana apa? Kerana memang dia friendly ataupun mesra dengan semua orang. Jadi kalau kita nak umur kita dipanjangkan, dalam hadis Rasulullah, maksudnya kita kena sambung silaturahim. Uish, sambung silaturahim susah. Senang. Sambung silaturahim. Jumpa siapa-siapa pun, sambung silaturahim. Bagi salam dulu pada orang. Susah ni, nak bagi salam dulu orang. Kadang-kadang kita jumpa perkara simple lah, perkara simple. Dekat rumah saya, memang ada tingkat rumahnya bukan bawah-bawahnya ni, dia punya ada banyak tingkat. Jadi bila banyak tingkat dia kena lift. Buka lift kat simple dia, sebenarnya kita boleh bagi salam Assalamualaikum. Tapi tak ramai orang Melayu buat itu. Tak ramai. Dan dia rasa macam dia akan sapa ataupun akan bagi salam kepada orang yang dia kenal saja. Jiran dia semuanya, yang sama-sama label, yang mata-mata semua, ceruk mana tu, dia susah nak bagi salam. So kita lah boleh dulu baru kita. Dengan lafaz salam tu, dia akan membuka kepada baru nak kenal. Tapi dengan lafaz salam tak ada, maka tak boleh. Kita diam, buat hal sendiri. Daripada tingkat 1 sampai tingkat atas, diam. Padahal setiap lift berhenti, setiap dia berhenti, ting. Lama bila nak sampai rumah kita. Pun tak tegur-tegur, pun sama. So maksudnya kita bila antara salah satu cara hati kita nak diterangi oleh cahaya yang mana Allah akan melimpahkan cahaya kepada kita, yang mana kita kena hubungkan satu rahim. Washrah suduraha, dan lapangkanlah hati kami dengan iman, dan lapangkanlah dengan iman. Washrah suduraha, ini washrah suduraha bifadl iman, dengan keimananmu ya Allah, dengan keimanan. Apa maksud dengan bifadl ni? Di bawah dibagi apa? Bifadl iman ni. Dan sebutkan hati-hati dengan makrifat. Dengan makrifat. Kat sini disebut makrifat, dengan makrifat dan pengetahuan sebenar tentangmu. Sini. Okey. Kat sini sebut kat sini. Washrah suduraha bi faidil iman bik. Okey. Dan lapangkanlah hati-hati kami. Di bini berbar. Salah baris ni. Bi faidil iman bik. Dengan keimananmu. Keimanan dan ma'rifatmu. Dan lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman dan keyakinan, keindahan tawakal kepadamu. Ni maksudnya washrah suduraha bi faidil iman bik. Washrah ni lapangkan, suduraha hati-hati ini dengan limpahan keimanan, bi faidil iman bik, dengan limpahan keimanan. Bifaidul iman, maksudnya dengan limpahan keimanan kepadamu. Lapangkan hati-hati kami bifaidul, dengan limpahan. Ni faidul ni dengan ba ni, dengan limpahan keimanan kepadamu. Sambung. Wa jamil tawakkuli alaik. Wa jamil tawakkuli alaik.
Okey. Wa jamil tawakkul alaik, dan hidupkan ataupun suburkan hati-hati ini. Dia kat sini. Keindahan tawakal kepadamu, dan keindahan tawakal kepadamu. Ini. Keindahan tawakal kepadamu. Wa jamil tawakkul alaik. Maksudnya kat sini adalah dan keindahan tawakal kepadamu. Wa jamil keindahan. Keindahan tawakal kepadamu. Okey. Dan keindahan tawakal kepadamu. Ini nampak? Jamil tu kan cantik ke Ustaz? Boleh? Cantik. Dan kecantikan ataupun dan keindahan tawakal kepadamu. Maksudnya kat sini adalah kita nak betul-betul supaya hati kita ini, kita rasa tawakal tu adalah sebahagian daripada diri kita, dan kita rasa kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Setiap hari. Hari ni kita nak keluar, kita rasa macam okay, kita nak keluar cari rezeki, dan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan semua keselamatan yang rezeki yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Jadi kita tawakal kepada Allah. Tapi ada orang dia silap yang mana dia tawakal dia tanpa usaha. Tak boleh lah. Konsep doa, usaha, tawakal, betul. Dia doa, lepas tu dia diam. Tawakal. Kenapa ni? Oh, tawakal. Sebab Allah kata kena doa ni. Lepas tu tawakal. Tak, dia kena doa, usaha dan tawakal. Macam motor lah. Motor kita beli mahal. Lepas tu dah sampai tu, kita tahu kawasan ni kawasan panas ni. Motor kita cantik pula. Okey lah. Tak boleh, kita biarkan kita. Tak apa, orang tak ambil ni. Semua Nak main surau. nak surau. Sekali keluar, ya Allah, Hilang tak nak ambil. Tengok TV, mana ada orang ambil. Dia punya usahanya adalah kita kunci. Itu adalah sebagai benda usaha. Sebablah kita tawakal. Wa jamil tawakkul alaik. Okey, dan seterusnya wa ahliha bima'rifatik. Wa ahliha bima'rifatik. Dan hidupkan dengan ma'rifatmu. Wa ahliha bima'rifatik. Dan hidupkan dengan ma'rifatmu. Maksudnya adalah dan hidupkan. Ahliha ni adalah maksudnya hidupkan. Maksudnya kita daripada perkataan hai ni hidup. Dan hidupkan hati-hati ini dengan bi ni dengan ma'rifat. Ma'rifat ni adalah kenal Allah. Itu sebenarnya. Kenal Allah. Barang siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan tahu tujuan sebenar hidup ni. Jadi barang siapa yang tak kenal Tuhannya, maka dia tak, kehidupan dia maksudnya tanpa arah, tak ada hala tuju. Jadi akhirnya dia akan menjadikan benda-benda dia sebagai Tuhan dia, dan akhirnya dia akan jadi sesat. Bima'rifatik, dengan ma'rifatmu, atau dengan kenal Allah. Seterusnya, wa amitha ala syahadati fi sabilik. Wa amitha ala syahadati fi sabilik. Dan matikan kami, dan kat sini dan amitha, dan matikan kami ala syahadati, di atas syahadah, fi sabili, di pada, fi ni pada jalan. Maksudnya adalah kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam syahadah, dalam jalannya apa? Jalan agama Islam. So bila-bila kita mati, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita beragama Islam,
maka moga-moga kita mendapat husnul khatimah. Ada dalam satu video, ada seorang ustaz yang dia sedang memberikan kuliah subuh. Dia nyawanya ditarik ataupun dia meninggal ketika mana dia memberikan kuliah subuh. Masa tengok video tu, nampak sihat, awal pagi tu seperti biasa. Tapi ketika mana dia tengah memberikan, so akhirnya dia nak dengar kan, nafas yang terakhir sampai dah sampai kerompong. Terus dia terus husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, tamat-tamat syukur. Jadi kita kena pastikan kita banyak dalam keadaan yang baik-baik, supaya kita tahu bila kematian kita nanti dalam yang baik-baik. Jadi wa'amin tahal, kita minta Allah matikan kita dalam syahadah pada jalannya. Last sekali, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini terakhir. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya innaka, engkau sebaik-baik sesungguhnya engkau sebaik-baik maula. Maula ni apa? Sebaik-baik tempat, sebaik-baik tempat kita bergantung. Kalau kat sini dia bagi maksud apa? Sebaik-baik kau betul, sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Maula ni adalah tempat kita bergantung. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat bergantung. Ya betul, kat sini tempat bergantung. Al-Maula dan sebaik-baik sebaik-baik pemberi penolongan, pemberi bantuan ataupun penolong. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Last sekali kat sini kan, dekat sini kita puji Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat bergantung dan sebaik-baik penolong ya Allah. Barulah last sekali kita habiskan dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tentang dalam doa Rabitah ini. Last sekali kita puji dengan nama Allah. Dan yang terakhir sekali kita tutup dengan selawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Itu antara adab dalam kita berdoa. Jadi selesai kita punya doa Rabitah, yang bermaksud doa pengikat. Doa pengikat antara manusia, antara kita dengan saudara-saudara se-Islam dan se-Iman. Jadi doa Rabitah ni ketika mana yang dibuat ataupun perlunya ataupun cara yang betul ni, macam mana doa Rabitah ni dibuat adalah sebelum doa tu kita kena hadirkan dulu wajah-wajah sahabat-sahabat ini. Hadirkan dulu wajah-wajah sahabat-sahabat ini. Dah lama tak jumpa ni, maksudnya kita tanam dulu dalam hati kita, kita nak doakan siapa ni. So bila kita dah ada, barulah kita doa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'atik, sampai seterusnya. Hadirkan, imagine wajah-wajah ni. Sebab itulah doa ni penting kepada sahabat-sahabat. Dan dia tak tahu pun, kawan kita tak tahu pun kita sedang doakan ni. Dia punya kesan dia apa? Kesan dia apa? Kesan dia apabila kita dah lama dah tak jumpa dia dan kita doakan dia,
Dan ketika mana kita jumpa Allah, takdir yang kita jumpa dia kembali, maka dekat situ akan dapat satu nikmat yang teramat, sangat hebat lah, sangat baik nikmat tu. Sehingga kan kita boleh jumpa dengan saudara kita, sehingga kita boleh menitiskan air mata. Kenapa? Kita sangat betul-betul rindu kepadanya. Kenapa? Bukannya kita nak kawan dengan dia sebab apa-apa, tak. Tapi kerana Allah Azza wa Jalla. Bertemu dan bersatu adalah kerana Allah. Friendship ni memang very powerful of friendship. Sebab itulah anak-anak kita, antara kita kena fikir, kita kena tengok betul-betul kawan-kawan ni macam mana. Sebab dia akan spend masa lebih banyak daripada kawan daripada banyak masa ni. Kadang-kadang ada penting kawan-kawan dia. Kadang-kadang ada penting kawan-kawan. Contoh raya ni, kita ada family yang kita kena nak pergi ziarah. Dan kita ada anak-anak kita. Kita pun ajak lah anak-anak kita nak pergi ziarah. Tengok makcik pun, tak kita ada kawan-kawan ni, ada kawan. Semua lagi penting. Saudara ke kawan-kawan? Itu memang kita kena beritahu lah. Betul-betul kan? Tapi itulah, kawan-kawan ni memang sangat penting. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, kita ni akan nampak diri kita ni melalui dengan siapa yang kita kawan. Maka jika rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita baik, maka kita pun akan jadi baik. Tapi kalau sebaliknya, yang tu kena check. Yang tu kena check. Kan ramai hari orang yang minat motor, orang yang nak buat ni, orang yang ditarik balik. Kita berdakwah kepada dia. So akhirnya dia datang balik kepada kita. Kadang orang-orang macam ni punya tak baik, tapi dia takut. Dia takut. Dia rasa macam ini memang tak ada harapan dah. Tapi yang satu ustaz ni tarik dia, beritahukan dia kena solat dan sebagainya. Allah suka orang-orang yang muda ni, maksudnya dia buat kejahatan ataupun buat kesilapan, tapi dia mengaku kesilapan dia, bertaubat dan terus jadi baik. Ada dia punya peluang-peluang ni, insyaAllah. Jadi itulah doa Rabitah kita. Dan kita perlu baca ketika selepas habis baca Al-Maghfirah, insyaAllah. Betapa hatinya
Baik, tempat yang ketiga Kedah. Tahniah Kedah. Saya tak tahu je, saya bawa daripada Sungai Petani. Okey.